berlatih. Jadi kita nak warm up dulu sebelum bulan puasa yang sebenar. Jom. Lauk-lauk ni dia orang bawa daripada Tampin. Dia masak dekat Tampin, bawa dekat sini. Yang ini yang paling original. Jadi bak kata orang Negeri Sembilan, dia mau kena barang. Dulu waktu zaman KL menjerit, zaman filem Sembilu kan, sebut je nama Japa Spark, area KL ni siapa je yang tak kenal. Zaman Friendster, MySpace, IRC chat. Saya ni memang orang tahulah dekat KL. Area Dorai Sami ni dulu memang saya pegang lah. Dorai Sami pun dah lain area sini, dah lebih teratur. Dulu saya tempat main kejar-kejar dengan otak dekat area sini. Tak, sebenarnya kami nak datang sini. Heritage Valley, kita nak berbuka puasa dekat sini. Dekat tengah-tengah bandar KL. So kalau anda daripada Olak Lempit, Beranang, Semenyih apa semua, kalau orang tanya buka kat mana? KL. Ni baru betul-betul KL. So packaging dekat sini dia collaborate dengan Lomak Salai, Negeri Sembilan. So masakan Melayu memang banyak lah dalam KL ni kalau buka puasa. Tapi yang ni fokus dia pada masakan Salai. So ni bahagian dalam dia. Dekat luar nampak cantik, dalam dia memang lagi cantik dan juga selesa sejuk kat sini lah. Situ dia punya main course dia. Dekat tepi-tepi ni menu-menu kecil dia lah. Ada soto, ada bubur, ada western food juga. Hari ni sebenarnya hari media dan influencer. So sekarang ni tengah berlatih. Jadi kita nak warm up dulu sebelum bulan puasa yang sebenar. Jom saya tunjuk kan. So ini pilihan lain. Dekat sini bukan pilihan lauk paling banyak. Definitely dekat luar sana mungkin ada yang iklankan 18,000 lauk, 20,000 lauk. Tapi orang macam kita ni bukannya boleh makan banyak sangat. Oh ini pun dah maksimum lah. Dengan kuih, dengan mi sikit air dah settle kan. Dia dekat sini dia utamakan originality, authenticity. Dan tahulah dan asal dekat Bahau. Jadi bak kata orang Negeri Sembilan, dia mau kena barang. So berapa harga dia? RM88 dekat tengah KL dengan parking sikit punya luas. Dia punya surau tu bukan nak sembahyang maghrib, nak sembahyang tarawih pun boleh. Besar 100 lebih orang boleh masuk. Tu, kalau larat pergi main skateboard dulu kan. Kalau siapa suka masakan negeri macam Dan, RM88 daripada 20 hari bulan 2 sampai 18 hari bulan 3. Biasa kalau harga bawah 100 ni, orang makan dekat mana? Dekat shop law, dekat tempat yang facility tak berapa nak ada. Yang sini memang pilihan yang best. Siapa nak datang? Recommend.